Hari ini Rafizi membuat kenyataan bahawa inilah kali pertama tuan-tuan dia saman orang, saman fitnah. Okay. Rafizi membuat kenyataan ini kali pertama dia buat saman fitnah. Now, saman fitnah ni kenapa? Di atas kenyataan Caprice. Bukan tentang isu ART bukan tentang isu art atau bukan. Tapi dia berkenaan dengan satu kenyataan daripada Caprice mengatakan bahawa ada satu projek bernilai 2.5 bilion Rafizi telah beri kepada satu Cina ni yang sebenarnya Cina itu adalah kawan dia sendiri. Bekas dia punya shareholder dia, kawan dia sendiri. So dia kata kerana hubungan tersebut dia telah berikan projek itu kepada Cina tersebut. Okay, itu dakwaan dia. Right. So macam mana Caprice nak menang dalam kes ini? Saya bagi tips kepada Caprice lah. Dia nak menang mudah je. Okay, dia nak menang mudah saja. Pertama, dia kena buktikan secara faktanya bahawa Rafizi memang memberikan projek itu kepada rakan tersebut atas kapasiti dan di atas kerana dia berkawan. Maknanya bukan open tender ke, bukan apa ke. It's a direct nego khas kepada dia atas that capacity. Enough, cukup. Kerana tuan-tuan, okay, macam mana cara kita nak menang dalam saman fitnah ni? Satu, saya kata bahawa dalam saman fitnah, kita jangan lari. Kalau orang saman, kita jawab. Selepas kita jawab, kita kena buktikan beberapa perkara. Pertama, statement of fact. Maknanya apa yang kita cakap tu memang benar, bukan fitnah. So, kita kemukakan bukti. Tapi ada juga kadang-kadang, kita bukan tak boleh kemukakan bukti. Bukti itu, dia satu benda yang melibatkan public interest. Kepentingan awam. Ataupun fair comment. Itu pun boleh. Contoh, tuan-tuan, fair comment. Saya disaman, ini betul-betul punya cerita. Saya disaman oleh Amin Bangla. Amin Bangla ni tuan punya Bestinet. Okay. Saya salah seorang daripada 10 yang disaman oleh Amin Bangla. Saya defendant ke-10 lah. So dalam itu, apa fair comment? Fair comment adalah apabila saya baca berita tentang isu tersebut. Saya baca berita. Saya baca Dion. Okay, saya boleh komen kerana Amin Bangla nak dapatkan gag order. Gag order maksudnya saya tak boleh komen tentang isu tersebut tapi telah ditolak oleh mahkamah. Jadi saya boleh komen lah. So saya baca apa yang disebut itu daripada surat khabar. Saya baca. Maka saya, lepas saya baca benda itu viral, saya kena saman. So boleh tak disaman saya? Jawapan tak boleh. Kerana itu fair comment. Saya tak komen pun, saya baca daripada berita. Berdasarkan apa yang berita cakap. So kalau nak saman, kena bacalah. Dan which is kena saman lah. DH, masa tu saya baca dua. Saya baca DH dengan saya baca Malaysia Kini. So dia nak saman saya juga, saman lah. Tapi saya akan menang lah, insyaAllah lah. Saya akan menang kan. So dalam kes ini, Caprice cuma perlu buktikan. Pertama, okay, sebenarnya memang fakta. Memang itu adalah fakta. It's a fact. Tapi kalau dia kata ini bukan fact, so satu lagi adalah fair comment. So fair comment macam mana? Ada tak dia baca daripada mana? Kalau tidak tuan-tuan, hanya kerana assumption, oh orang ini ada kaitan dengan orang itu, therefore dia dapat projek kerana mereka berkaitan. Yang itu adalah tuduhan. Dan tuduhan a positive statement, walaupun diletakkan tanda soalan, dalam defamation dipanggil innuendo, sindiran, itu tetap dianggap sebagai fitnah. Kes Mahkamah Persekutuan Lim Guan Eng lawan dengan Ibrahim Ali still considered sebagai fitnah walaupun tanda soalan. Tanda soalan tidak membuang terus. Bukanlah satu defend. Tanda soalan bukan defend. Berhati-hati. Okey. Ashraf Wajdi baru-baru ini dia saman lah beberapa influencer tentang isu tabung haji. So bila dia saman, lawyer dia cerita lah, saya tengoklah konten tadi kan. Dia kata dan lawyer dia bagi tahu betul sebiji apa yang saya cakap tadi lah. Iaitu kalau dia ada fakta, dia statement fakta, kalau dia fair comment boleh, tapi kalau tidak ada, dia kata kalau ikutkan Akta Tabung Haji, Timbalan Menteri tidak ada kuasa kepada tabung haji. Kan, Timbalan Menteri tidak ada kuasa terhadap tabung haji. Kenapa nak salahkan Ashraf Wajdi? Kerana Timbalan Menteri tidak ada kuasa terhadap tabung haji. Betul. Saya setuju. Timbalan Menteri tidak ada kuasa secara akta dan undang-undang terhadap tabung haji. I agree. Tetapi,
video yang dia pergi tanda tangan ataupun whatever lah yang dia buat sesuatu macam menandatangani video dengan hotel di Mekah Madinah yang dibayar oleh tabung haji 1.5 bilion upfront itu, video itu sudah tersebar. Nah, kalau saya jadi Ashraf Wajdi, saya nak saman buat apa? Saya jelaskanlah. Ya, saya timbalan menteri, saya datang mewakili menteri, saya tanda tangan, yang saya tanda tangan itu adalah MOU, bukan MOA. Contoh. Saya bagi contoh. Explain je. So, bila the moment dia saman, kan, the moment dia saman, apa akan berlaku, tuan-tuan? Reputasi dia sebenarnya teruk. Lantak dia leis, reputasi dia tak, saya explain je. Saya cerita je kan. So, bila dia saman, reputasi dia teruk. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang ustaz, Ashraf Wajdi ni ustaz, tuan-tuan. I think dia PhD dalam agama. Ni ustaz ni. Dan dia timbalan menteri agama pada waktu itu yang memegang tabung haji. Sepatutnya kita kena, dia kena ada higher self-conscious. Kan? Kesedaran diri yang lebih tinggi. Jelaskanlah. Jelaskan. Saya timbalan menteri, saya tidak ada kuasa. Saya tanda tangan tersebut, video tersebut betul berlaku, tetapi sebenarnya saya buat A, B, C dan D. Lain daripada itu, lepas tangan lah. Jadi bila dia explain baik-baik, orang kata, okey, faham. Yang duk bantai-bantai dia tu sebenarnya cuma nak tanya soalan. Dia yang tanda tangan. Dia yang tanda tangan benda itu. Dia yang tanda tangan sesuatu. Tanda tangan apa? Jelaskanlah. Dalam video itu, tuan-tuan, dalam video itu, dia yang tanda tangan. Dia yang tanda tangan perjanjian. So, explain. So, okay Is, tapi dia nak saman juga. Boleh. Bukan kata tak boleh, nak saman-saman lah. Cuma saya kata, saman tersebut akan mengambil masa bertahun-tahun dan akan menjejaskan nama dia sendiri. Kalau sebenarnya, kalau dia explain, mudah je. Saya kata, dia boleh kata, ya, saya tanda tangan, tapi saya timbalan menteri agama. Yang saya tanda tangan tu benda lain. Contoh. Kan? Senang. Kan? Budak-budak tak bantai dia. Bantailah menteri agama pada waktu itu. Bantailah Aziz Rahim. Tapi saya tak faham juga kenapa dia nak bantai Ashraf Wajdi. Yang tu cerita lain sebenarnya. Dan membawa cerita hari ni, tuan-tuan, tentang Caprice juga. Semalam punya cerita lah. Bahawa Caprice saman juga ni. Okay, isu saman juga. Kan, bahawa Caprice telah kalah saman terhadap Ustaz Abed Liu berkenaan dengan kes 3 tahun lepas, yang mana dia menuduh Ustaz Abed Liu ni, masa tu Ustaz Abed Liu ni telah menyelamatkan seorang wanita, Indonesia. Tapi kita baca dahulu. Caprice diminta bayar ganti rugi 220,000 kepada Abed Liu dan juga memohon maaf. Saya pernah cover tentang berita ni 3 tahun lepas. Penyanyi rap Caprice diperintah memohon maaf dan membayar rugi sebanyak 220,000 kepada Abed Liu kerana fitnah pendakwah itu pada tahun 2023. Mahkamah Seksyen memerintahkan Caprice atau Aris Ramli membuat permohonan maaf dan memadamkan 7 kenyataan bersama pemengaruh dari Indonesia Mudi Tatu dalam tempoh 48 jam. Hakim Zohrina Muhammad juga memutuskan penyanyi itu tidak boleh mengeluarkan komen atau membuat kenyataan mengenai Abid atau nama sebenarnya Abid Irwan Ibrahim Liu pada masa akan datang. Dalam prosiding mahkamah, turut menolak tuntutan balas Caprice dengan balasan dia tidak berasas. Itu biasalah. Abid diwakili, pada 15 September 2023, Caprice dipercayai memuat naik rakaman video dengan wanita berkenaan sebagai tetamu jemputan, dan di dalam rakaman itu antara lain membawa maksud Abid melakukan gangguan seksual dan mengambil kesempatan terhadap Mondi selain seorang yang tidak bertanggungjawab serta penunggang agama. Plaintiff mendakwa Caprice selaku defendant pertama secara jahat menerbitkan video berkenaan. Saya tengok konflik tersebut pada waktu itu di antara Caprice dengan Ustaz Abed Liu masa itulah. Saya dapat lihat. Ramailah yang buat kenyataan, ramai yang kata macam ni, ramai yang kata macam tu, ramai yang komen. Saya kata tunggu je lah keputusan mahkamah. So, mahkamah telah mengeluarkan keputusan. Again, Caprice tidak berjaya membuktikan dakwaan tersebut. Kan, tak berjaya membuktikan dakwaan tersebut. So, dia dah menang, tak apalah. Itu rezeki Abed Liu lah kan. Boleh tak dia nak merayu, Caprice nak merayu boleh. Dia nak merayu boleh. Kan, dia nak merayu
boleh terpulang kepada dia lah. Itu rayuan dia. Okay. So itu saman fitnah di antara Caprice dengan Rafizi, Caprice dengan Ustaz Abid Liu. Akmal tak bertanding jika BNPH bekerjasama di Melaka. Ketua Pemuda UMNO Akmal Salim menegaskan dia tidak akan bertanding pada pilihan raya negeri Melaka sekiranya kerjasama di antara BN dan PH diteruskan. Katanya pendirian demi mempertahankan prinsip berbanding memegang jawatan sebagai wakil rakyat. Kata UMNO bermuka-muka, kata UMNO tikam kawan, tapi UMNO juga yang dicari. Betul lah, betul. Saya ulang pendirian saya semasa dalam podcast KS. Iaitu jika BNPH di Melaka, saya tidak akan bertanding sebab saya rela mempertahankan prinsip saya dari sebuah jawatan wakil rakyat. Soalan kita pada Akmal lah. Bukan hari itu dia kata nak letak jawatan ke kalau DAP letak jawatan? Kan? Bukan hari tu dia kata nak letak jawatan ke kalau DAP letak jawatan? Lepas tu dia pusing balik, dia kata, bukan saya tak letak jawatan, saya dah bagi surat letak jawatan. Tapi masa tu I think ketua menteri tak ambil, tak setuju dengan peletakan jawatan Exco saya. Bukan adun Exco. Dia Exco tau. Lah Akmal, budak kecil boleh lah kau tipu. Dia kalau kita letak jawatan, macam kita pergi kerja lah. Bos, saya nak berhenti kerja bos. Ini surat saya berhenti kerja 24 jam. Oh, aku tak terima surat berhenti kerja kau ni. Aku tak terima. Tak apalah bos terima tak terima. Esok saya datang kerja bos. Saya dah dapat kerja baru. Itulah dia. Berhenti tu maksudnya berhentilah. Tak payahlah datang office lagi. Kan berhentilah. Saya dah bagi surat peletakan jawatan. Berhentilah. Tapi kenapa tak berhenti? Oh, alasan ketua menteri. Kalau berprinsip, itulah sepatutnya dia lakukan. Tapi dia tak buat. So, okay. Tapi ni BN dengan PH ni akan bekerjasama ke Is dekat Melaka? Kalau BN bijak lah, ni saya beritahu. Kalau Barisan Nasional bijak, lebih baik dia kerjasama dengan Perikatan Nasional. Bukan saya benci PH. Benci cerita lain. Tapi ini strategi, tuan-tuan. Tuan-tuan fikir, PN, Perikatan Nasional, di Melaka hanya ada 2 kerusi. Kalau dia kerjasama dengan Perikatan Nasional, dia boleh kekalkan 21. 2 tu dia boleh kekalkan Perikatan Nasional. Tapi balance tu 5, 6 kerusi tu dia boleh runding. Maknanya dia ada 6 kerusi dia boleh runding. Tapi kalau dia bergabung dengan Pakatan Harapan, 6 kerusi dia dah tak boleh runding. 5 DAP, 1 amanah. Dah tak boleh runding dah. Hanya boleh runding 2. Kalau saya jadi BN, baik saya runding 6 tu daripada saya runding 2. Sekurang-kurangnya daripada 6 mungkin saya dapat 3, mungkin saya dapat 2, mungkin saya dapat 4, mungkin saya dapat semua. Kan? Tapi kalau daripada 2 nak runding apa? Nak runding apa tinggal 2 ni kan? 1 untuk kau, 1 untuk aku, 2 untuk kau, 2 untuk aku. Lepas 2 apa dah? Kan? So akhirnya tuan-tuan, runding 2. Selebih baik dia runding dengan PN. PN ada 6 yang dia boleh runding. 6 kerusi. 5 DAP, 1 amanah punya kerusi yang dia boleh bagi-bagi. Tapi kalau dengan PH, so dia tinggal 2. PKR kosong kat Melaka. PKR kosong kat Melaka. Dulu saya dah predict PKR akan dapat kosong Melaka. Malah ada satu ceplos ni, saya buat video masa tu. Kekalahan Melaka kerana Iswardi ni tahun 2021 dahulu. Saya gelak. Kan? Kosong tuan-tuan. So, 2 ni boleh bagi pada PKR lah. PKR dapat kosong. Kan? Kalau nak unding. So saya percayalah kalau Raub ni bijak, dia akan runding dengan Perikatan Nasional dan bukan runding dengan Pakatan Harapan. Okay.